بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita dapat bertemu untuk melihat dan merenung semula kisah kehidupan para sahabat yang boleh dibilang barangkali kita sudah bersama itu sudah 20, barangkali hampir 30 orang sahabat telah kita telaah sejak daripada awal kita berkuliah, dan semoga jumlah itu berkadar langsung ataupun berkadar terus dengan kebaikan yang kita dapat praktiskan dalam kehidupan jugalah. Sebab berkuliah lama-lama ni, sebab ada sebagai orang yang menyampaikan ataupun orang yang mendengar, kita punya return on investment itu adalah sejauh mana kita menjadi lebih baik lah lepas hadir kuliah kan, ataupun selepas menyampaikan kuliah. Maka saya harap banyak juga kebaikan yang khususnya saya dan umumnya untuk tuan-tuan lah dapat tingkatkan setiap kali kita berkuliah. Dan malam ni kita terus bersama dengan seorang sahabat yang agung, keluarga yang luar biasa kehebatannya. Barangkali tidak ada keluarga yang, mungkin tak banyak keluarga yang dengan model begini, tapi ini antara sedikit yang kita tahu, iaitu keluarga yang ada package yang cukup. Ibunya hebat, ayahnya hebat, anak-anaknya, Dan keluarga yang saya maksudkan adalah keluarga Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah nama yang siapa yang biasa baca sirah, kalau sirah yang umum itu mungkin tak jumpa nama beliau, kerana beliau mungkin perlu dilihat dalam secara zoom in untuk betul-betul menikmati kehadiran beliau dalam terutamanya pelbagai sudut kehidupan kita. Dan ini mungkin special untuk tuan-tuan yang dah berkeluarga lah, Sebenarnya semua kita pun ada keluarga lah kan, mak ayahnya paling kurang, Dan terutama mereka yang sudah berpasangan, anak-anak, ini mungkin model keluarga yang kita boleh ambil faedah banyak. Isteri kepada Abu Talhah kita memang tak pernah cerita lagi lah, iaitu Ummu Sulaim binti Milhan, yang merupakan ibu kepada seorang sahabat yang kita pernah ceritakan, Anas ibn Malik, dan seorang lagi sahabat lain, siapa namanya, Al-Bara ibn Malik, pun anak kepada Ummu Sulaim binti Milhan, pun kita sudah ceritakan dalam kuliah kita. Dan beliau ada seorang lagi anak yang akan dilahirkan hasil pernikahan dengan Abu Talhah Al-Ansari. Ini nama yang kita nak bincang pada malam ni. Abu Talhah akan menikahi Ummu Sulaim selepas suami pertamanya lah telah meninggal dunia, mati dalam keadaan kufur, tak sempat peluk Islam pun, Dan pernikahan dengan Abu Talhah Ansari akan mendapat dua lagi zuriat. Yang pertama dengan nama Abu Umair, yang kedua dengan nama Abdullah. Maka itulah 4 orang anak dalam keluarga yang agung ini. Dan kesemua nama mereka ini adalah nama-nama yang besar, mempunyai sumbangan-sumbangan khusus. Ada hadis-hadis yang khusus mereka riwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kita harap dengan baca cerita ni kita dapat memikirkanlah macam mana keluarga kita nak jadi keluarga begini, Tapi saya takkan membawa kita kepada benda-benda yang mungkin secara tipikal orang akan sebut nak jadi keluarga sahabat ni kena baca Quran banyak ke, kena solat malam banyak ke. Saya tak bawa kita ke situ, tapi saya nak bawa kepada nilai-nilai yang sebenarnya inilah yang hilang dalam keluarga kita. Solat malam pun hilang jugalah. Tapi keluarga para sahabat ni, kehebatan dan keagungan mereka itu bukanlah pada perkara yang kita sangka selalu kita tumpukan. Maksud saya,
bila kita nak jadikan keluarga kita semisal dengan keluarga para sahabat, biasanya kita fikir kita kena bangun malam lebih banyak, kita kena pastikan anak-anak kita semua boleh baca Quran seawal umur 4 tahun ke misalnya, kan, ataupun kita nak pastikan semua keluarga kita boleh dirikan solat jemaah sama-sama. Itu hanyalah secebis daripada apa yang berlaku kepada keluarga mereka. Bahkan nilai-nilai yang lebih besar adalah yang saya nak berikan tumpuan lah. Sebab dia tidak ada makna kalau kita dirikan solat jemaah ramai-ramai pun sama satu keluarga kita, tapi keluarga kita tidak dapat hidup dengan nilai-nilai yang ada pada keluarga yang kita namakan sebagai sakinah, sebagai mawaddah, sebagai rahmah. Itu akan dijelmakan dalam kisah-kisah yang akan kita baca pada malam ni. Kerana mereka bangun salat malam sama-sama, mereka beribadah dalam sebuah keluarga, satu keindahan yang kita harap berlaku pada keluarga kita. Tapi ia bukan bermula secara magical. Dia mesti ada nilai-nilai asas yang keluarga tu perlu ada supaya bangun malam sama-sama tu maknanya lebih mendalam. Sebab ini kita tahu masalah yang melibatkan keluarga di zaman moden ini sangat menakutkan. Saya harap ada masa kita boleh baca data-data yang sebenarnya banyak dikeluarkan oleh DOSM. DOSM ni apa, lupa dah saya. Jabatan Statistik Negara banyak keluarkan data-data yang penting ini. Kementerian Wanita dan Keluarga dan Masyarakat pun ada banyak data-data yang penting untuk kita rujuk, terutama sebagai ketua keluarga, tuan-tuan, termasuk saya lah, ayah-ayah, suami-suami, juga ibu-ibu, nenek-nenek, atuk-atuk, memikirkan betapa menakutkan masa depan yang menanti kita ni, kerana kita berhadapan dengan data-data statistik yang menakutkan tentang keluarga. Keganasan rumah tangga luar biasa meningkat. Penceraian tu bukanlah terus automatik negatif. Tapi kalau penceraian tu puncanya punca-punca yang kan benda ni kan boleh dikawal, boleh diurus. Tuan tahu punca penceraian di Malaysia paling banyak apa dia? Bukan keganasan rumah tangga, bukan curang pun, tapi masalah terbesar yang dilaporkan dalam kajian adalah tak reti nak berkomunikasi, tak reti nak menguruskan masalah dalam keluarga. Sebab kisah Abu Talha akan menuju ke situ, saya kena sebut mukadimah ni dulu. Tak reti nak menyelesaikan masalah, tak reti nak komunikasi dengan pasangan. Bila bergaduh tu tak reti nak menyelesaikan. Maka suasana dalam kehidupan rumah tangga tu banyak bermasalah. Walaupun masalah tu sebenarnya mampu diselesaikan, boleh diselesaikan, tapi tak reti, tak boleh. Kita ingatkan orang bercerai tu paling banyak sekali sebab memang keganasan rumah tangga, memang kena pukul, kena simbah asid kepada ada kes-kes tu berlaku, kan. Tapi bukan itu. Yang paling banyak sebenarnya puncanya adalah tak reti nak selesaikan masalah. Sebab bila berkahwin, tuan-tuan pun tahulah, dia tiap hari masalah tu datang, kan. Tiap hari akan berselisih macam-macam benda, daripada soal nak kena bangun pukul berapa, nak lipat baju macam mana, nak balik kampung siapa, semuanya menyebabkan perselisihan. Tapi membezakan keluarga yang harmoni dengan keluarga yang cacah marbah ni adalah macam mana kita komunikasi untuk menyelesaikan masalah tu, kan. Bukan masalah tu tak ada, semua keluarga ada masalah tu, tapi macam mana kita selesaikan. Sebab masalah ni pun ada dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalam keluarga para sahabat. Mereka inilah yang perlu kita baca ceritanya untuk kita cari jalan macam mana kita nak menyelesaikan masalah keluarga kita. Terus masuklah, lama sangat nanti cerita masalah ni, tak jumpa pula jalan keluarnya, kan. Yang penting tuan-tuan kena setuju dululah betapa menakutkan masa depan bila fikir pasal keluarga. Anak-anak kita akan kahwin, cucu kita akan kahwin, kita akan ada menantu, kita akan ada ipar duai, dan itu masalah akan kita hadapi. Cerita pertama Abu Talha pun sendiri sudah menarik untuk kita ambil iktibar, iaitu bagaimana Abu Talha akhirnya bernikah dengan Ummu Sulaim. Kerana Abu Talha ni musyrik. Abu Talha ni musyrik. Yang peluk Islam terlebih dahulu adalah Ummu Sulaim binti Milhan ini. Dia peluk Islam barangkali kalau kita boleh teka mungkin sekitar 2 tahun lebih awal daripada Abu Talha suami dia.
Sebab kerana Sulaim ni kan dia akan wakafkan anak dia Anas ibn Malik kepada Nabi kan, sebagai khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sulaim ni perlu Islam sangat awal. Bahkan Sulaim adalah peserta kepada Bai'ah Aqabah yang kedua, ya. Maka dia terlibat dengan proses untuk mencipta sebuah negara Madinah tu, ya. Dia perlu Islam begitu awal di tangan Mus'ab ibn Umair. Macam mana suaminya ni, bakal suami dia Abu Talha, perlu Islam? Kerana sebagaimana mana-mana lelaki pada zaman itu khususnya, lelaki ni dia ada kedudukan yang lebih baik lah di sisi masyarakat berbanding wanita. Dan Abu Talha dia propose takdim ataupun merisik Sulaim. Dan bila dia merisik Sulaim diberikan satu jawapan yang clear. Mithluka la turat. Orang macam engkau ni macam mana nak tolak lamarannya? Orang macam engkau kalau melamar, siapa nak tolak? Semua akan suka. Kerana Abu Talha ni ada kedudukan, ada prestige, ada kekayaan, dan dikatakan dia seorang yang rupawan juga Abu Talha. Dia ada kedudukan. Maka Sulaim sebut, orang macam engkau ni tak ada siapa akan tolak. Tapi ada satu benda saja yang menyebabkan aku pilih untuk tolak, iaitu kerana engkau musyrik dan aku muslimah. Abu Talha Al-Ansari yang musyrik ini, dia counter offer lah. Dia counter offer lah. Dia kata, kau ni ada benda lain kot, kan? Nak naikkan mahar ke? Boleh, kan? Nak emas, nak perak, nak apa saja bagi tahu, aku boleh tunaikan segala-galanya sebab dia kaya, ya. Sebab Talha ni adalah siapa yang pergi ke Masjid Nabawi, kawan-kawan kita yang pergi haji ni kan, ataupun tuan-tuan pernah pergi dulu, Masjid Nabawi itu mungkin yang masjid yang sekarang lebih kurang 20% ataupun 30% daripada tapak Masjid Nabawi itu adalah merupakan properti milik Abu Talha, milik dia, ya. Bayangkan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada properti dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk bayangkan betapa kayanya dia. Maka dia beritahu pada dia mungkin membayangkan Sulaim ni saja kot berhelah, sebenarnya dia minta naikkan mahar, kan? Mungkin dia minta naikkan mahar kot, berapa beritahu. Tapi Sulaim sebut, no, aku tidak berhelah, aku tidak ada kata lain kecuali aku hanya akan terima engkau dengan syarat engkau perlu Islam. Kalau engkau perlu Islam, itu adalah mahar. Untuk membayar mahar itu dibayar dengan keislaman Abu Talha. Dan Abu Talha, seperti yang saya pernah sebut sebelum ni, beza orang Ansar dengan orang Yathrib dengan orang Mekah, orang di Madinah yang jahil ini, yang jahiliah, dengan orang Mekah yang jahiliah. Perbezaan paling ketara antara dua kumpulan ini adalah orang Mekah ni dia berhala tu berhala yang tak ikhlas sangat disembah lah, disembah secara tak ikhlas. Orang di Madinah ni sembah berhala tu ikhlas sikit, ikhlas banyak lah, senang cerita. Tapi bukanlah maksudnya betul, salah lah. Cuma bila dia sembah berhala tu dengan betul-betul tulus ikhlas, kerana bagi dia ini adalah kepuasan spiritual dia untuk disembah berhala, ya, tak ada kepentingan lain. Orang di Mekah ni sembah berhala sebab nak income, nak revenue, nak kaya, kan? Konsep berhala ni pun simple je, kan? Kita risau nanti esok cuaca tak menentu, nak berniaga ni kan, maka wujudkanlah sembahan supaya sembahan tu boleh menyebabkan cuaca tu cantik sikit, kan? Ataupun orang yang nak pergi zaman dulu orang pergi belayar ke, naik kapal kan, bahaya tengah laut, maka dia akan ada berhala laut dia supaya boleh membantu untuk mendapatkan arus laut yang baik lah, supaya ombak tak bergelora sangat, kan? Sebab tu berhala ni macam-macam design, ada yang telinga besar, ada yang tangan banyak. Sebab memang asal usul sejarah deities ataupun keberhalaan ni memang macam tu. Ia diwujudkan untuk ditunggang untuk kepentingan dunia. Orang Mekah macam tu. Tapi kerana Abu Talha ini adalah orang Madinah, dia ikhlas sembah berhala, maka balik tu dia fikir, alamak, sebab kalau ikut orang Mekah, tukar je lah, sebab yang penting dapat habuan dunia tu je, kan? Tapi Abu Talha dia susah, dia tak boleh. Dia katakan dalam riwayat, Abu Talha ni balik rumah, dia tengok berhala kat rumah dia, dia tenung je, betul ke ni nak tinggalkan Tuhan ni, kan? Untuk beriman dengan Tuhan yang baru, Allah Ta'ala, Tuhan yang sebenar. Tapi akhirnya Abu Talha buat satu decision yang sangat berat untuk dia. Dia pilih Islam dan dia pilih untuk menikahi Sulaim binti Milhan.
Bahkan sebelum kita masuk kisah seterusnya, apalah kisah pertama dulu. Kisah ini dari sudut kekeluargaan, apa yang kita boleh belajar? Dari sudut agama kita boleh dapat teruslah pelajarannya kan. Memilih agama ni memang itulah realitinya kan. Agamalah sepatutnya menjadi tumpuan kita. Tapi dalam hubungan berkeluarga, untuk Abu Talha merendahkan ego dia, mendengar cadangan, saranan dan dakwah bakal isteri, untuk tundukkan ego dia, dia bukan satu benda yang senang. Sebagai seorang suami, berapa tahun saya dah menikah? 10 tahun, tak ingat dah. Mana kita ingat kan? Kena marah ni kan. Berapa tahun dah menikah? 10 tahun? Tak ingat. 10 tahun kot, 2015. Pengalaman bernikah dengan umur baru masuk belasan tahun dan anak sulung 6 tahun macam tu. Saya akan beri satu testimoni. Menjadi seorang suami dan ayah ni, egonya adalah masalah paling besar kan. Ego saya adalah musuh paling besar dalam keluarga saya ni kan. Sebab dia mengganggu kita untuk buat keputusan kan. Teguran pasangan tu betul dah kan. Orang rumah kita tegur tu benda betul dah. Abang ni duduk rumah, pergilah masjid, solat jemaah kan, bukan buat apa pun kan. Bila dapat teguran macam tu, dia sakit. Sebab kita rasa takkanlah aku boleh salah kan. Dan bila datang daripada anak, lagi sakit kan. Sebab kita, sepatutnya kita lah yang marah anak kita, betulkan anak kita. Dan rupanya anak-anak ni kan dia lidahnya lidah yang bersih kan, fitrahnya bersih. Maka dia nampak ayah dia sekian-sekian, kenapa ayah macam tu? Kan salah ya. Dan mula datang ego kita, dan kita cuba untuk mentakwil, cari alasan supaya kita tak ikut apa yang ditegur oleh pasangan kita, apa yang ditegur oleh anak-anak kita ya. Dalam hubungan berkeluarga ni, bila saya bacakan tadi statistik yang menunjukkan punca penceraian yang paling tinggi, 60% daripada penceraian berlaku berpunca daripada tak reti komunikasi. Dan tafsiran-tafsiran para pengkaji adalah yes, masing-masing tak reti untuk merendahkan ego supaya mendengar apa yang pasangannya bagi tahu pada dia. Masing-masing nak memenangkan pandangan sendiri, tak berlaku komunikasi langsung lah. Sebab masing-masing dah memang nak menangkan pandangan sendiri awal-awal. Maka akhirnya dia ada gridlock dekat ujung tu, tak jumpa jalan. Duk bergaduh tiap hari ni, tak jumpa jalan nak keluar, cerai je lah. Akhirnya bercerai. Ini saya bukan main berseluruh saja. Ini realiti yang disebutkan dalam kajian itu, dan juga kes-kes yang saya banyak korek daripada kawan-kawan lawyer di mahkamah syariah. Itulah yang berlaku. Sangat menyedihkan ya? Dan cerita Abu Talha ini zaman jahiliah. Zaman jahiliah lelaki egonya jauh lebih tinggi daripada kita semua. Dan Abu Talha memilih untuk merendah diri dalam cerita ni. Akhirnya dia nampak kebenaran. Dan satu hadis yang mungkin saya pernah ulang beberapa kali di sini, tapi saya akan terus ulang kerana ini hadis yang sangat mustahak untuk kita. Bila Nabi sebut tidak masuk syurga mereka yang ada walau sekecil biji sawi pun takabur. Hadis ni berat ya? Tapi kita boleh faham. Sebab Nabi cakap terang-terang lah kan? Siapa yang ada takabur, ego, bongkak dalam diri, dia tak masuk syurga walaupun sekecil biji sawi. Tapi hadis akhlak ni kena baca elok-elok lah, takut salah faham. Hadis akhlak ni kena baca macam ni, iaitu yang Nabi maksudkan adalah bukanlah automatik masuk neraka. Sebab kalau tak, ramailah tak lepas. Siapa yang tak ada ego? Saya ada ego, saya mengaku ya, saya cadang kita sama-sama mengaku je lah. Memang ada ego kita ni. Sekarang ni pun tengah ego mengajar tuan-tuan, rasa pandai sangat kan? Ego sekecil biji sawi ya. Tak masuk neraka lah. Tak, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bila kita tengah ada ego kecil tu, hapuskan ego tu. Sebab takut kalau Nabi cakap takabur yang besar je masuk neraka. Sebab bila takabur tu dah besar, dah tak boleh patah balik dah. Dah tak sedar diri dah. Kita dah malas untuk semak diri kita, muhasabah. Tak ada masa dah. Sebab ego tu dah besar sangat. Waktu ego tu tengah kecil, tengah bully, contoh macam sekarang lah kan, saya sedar lah saya tengah ego ni, rasa macam pandai sangat kan, rasa macam nak mengajar orang sangat. Dan masa ni lah saya kena uruskan saya punya hati saya. Jangan lebih-lebih, engkau tu bukan elok sangat pun dia boleh kawan. Tapi kalau ego tu dah besar sangat, memang saya memaki hamun manusia, tak boleh patah balik lah ya? Sebab ego dah besar sangat, tak boleh patah balik. Maka Nabi beritahu kita, jaga ego ni. Dalam keluarga ia akan memusnahkan baik isteri, baik suami,
Anak-anak tak payahlah dia kerja. Anak ni waktu umur belum mukallaf, jangan diberi tanggungjawab untuk menguruskan keluarga. Dia itulah yang kita kena layan kan. Kita ni bapa dan ni ibu kan, kita lah yang kena bertanggungjawab pada anak tu selagi belum mukallaf. Kita yang mukallaf ni yang kena memastikan ego tidak menguasai diri kita, supaya keluarga kita meraih anugerah sakinah, mawaddah warahmah. Kan kita selalu baca ayat tu masa orang bernikah ke apa kan. Tapi kadang-kadang yang kita lupa adalah macam mana nak capai sakinah, mawaddah dan rahmah. Ia bukan semudah solat automatik sakinah masuk ke rumah kita. Dia tak macam tu. Sakinah, mawaddah dan rahmah ni dia akan muncul, yang pertama memang kerana kita minta pada Allah Ta'ala lah, melalui solat, doa kita semua tu. Dalam masa yang sama kita kena berlatih. Kita kena melatih diri kita untuk menjadi asbab supaya sakinah tu datang. Macam mana ketenangan, kasih dan empati kepada pasangan tu nak datang kalau kita ni tak tundukkan ego kita. Kalau kita tak reti untuk tutup mulut waktu bergaduh. Waktu bergaduh bising kan, semua nak bercakap kan? Macam mana sakinah nak datang? Sakinah, mawaddah dan rahmah ni paling penting adalah ketika sedang berkonflik tu. Bukan waktu aman damai ni. Sekarang ni kan aman damai ni sakinah, mawaddah dan rahmah je rasa kat grup family tu kan. Memanglah sebab tengah tak ada masalah. Waktu tengah ada masalah tu, masa itulah teruji. Memang kita tahu keluarga kita tidak ada benda tu. Kita hanya baca dalam Al-Quran saja. Kita hanya tahu minta saja pada Allah Ta'ala. Tapi apa kita buat untuk benda tu datang pada keluarga kita? Sebab tawakal pada Allah Ta'ala ni kena datang dengan wujudkan asbab kan? Kita sendiri nak musafir, nak beli nasi lemak pun kita tak boleh baca doa tu minta nasi lemak datang rumah kita. Kena betul-betul order dekat Grab tu, baru nasi lemak tu datang kan? Kalau tak sarapan dah begitu. Kita pun tahu sebenarnya kena buat sesuatu baru jadi asbab untuk benda tu datang. Sama saja dengan hasil-hasil suasana dalam keluarga kita ni, bukan sekadar tadah tangan saja, bukan sekadar minta masa tahajud saja. Kena buat sesuatu supaya ketenangan itu ada dalam keluarga kita. Ya, ini dah banyak sangat syarahnya lah, tapi kita kena terus lagi ke depan kerana Abu Talhah memilih untuk peluk Islam kerana dia tundukkan ego dia. Dalam masa yang sama, saya takut juga kita dapat pelajaran yang salah daripada cerita ni. Saya tahu dia agak masyhur, orang akan cuba tiru bulat-bulat apa yang Abu Talhah buat. Saya perasan ada orang, kawan saya ada seorang juga yang menikah kena bayar mahar minimum. Selangor saya tak ingat lah. Yalah, kita menikah 10 tahun lepas kan, dah lupa dah berapa mahar kita bayar dulu. Mahar dalam 300 lebih kot saya ingat yang dulu dibayar, yang wajib Jais tetapkan. Okay? Selebihnya hantaran tu lah. Maksudnya mahar tu ada jumlah minimum, tapi kadang-kadang orang letakkan mahar tu adalah jumlah minimum plus bacaan ataupun hafazan surah An-Nur contohnya. Saya perasan ada kawan-kawan buat benda tu, dan ada juga viral orang buat kan. Tapi jangan silap kehidupan berkeluarga kita tidak otomatik akan jadi baik kalau kita tiru hanya itu saja daripada Abu Talhah. Kerana Abu Talhah bukan semata-mata di Islam tu keluarga tu jadi baik, tapi kerana Abu Talhah pun menyedari dia perlu menjadi suami yang baik, dia perlu menjadi ayah yang baik, dia perlu cinta dan kasih pada anak-anak dia, termasuk anak-anak tiri dia 2 orang ni, Anas ibn Malik dan Al-Bara ibn Malik. Bukan semata-mata kisah pernikahan ni, cara dia menikah itu yang kita nak tiru. Kita juga nak tiru bagaimana Abu Talhah bersikap sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kerana dia benar-benar memilih untuk berkeluarga dan memilih untuk menjadikan Islam sebagai hidup dia. Sebab kalaulah kita menikah bulat-bulat sama macam Abu Talhah pun, tapi akhirnya culas dalam bab beragama, maka dia tak sama. Walaupun nampak pernikahan tu cantik, saya bernikah maharnya RM300 tunai dan hafazan surah An-Nur, maka kita berbangga dengan apa yang kita buat. Tapi jangan lupa, hak sebenar yang kita perlu tunaikan dalam berkeluarga sebenarnya adalah hak-hak pasangan kita, hak-hak anak-anak kita. Itu lebih berat. Bahkan saya berani untuk berseluruh bahawa hafal surah An-Nur tu jauh lebih senang daripada nak tunaikan hak pasangan dan anak. Nak jaga perasaan pasangan dan nak didik anak tu jauh lebih susah daripada hafal surah An-Nur. Maka jangan tiru separuh je lah cerita Abu Talhah ni. Saja nak sentuh sudut tu takut disalahfahami cerita Abu Talhah ni. Cerita seterusnya, dan mungkin saya harap ada masa boleh banyak lagi, tapi cerita pertama tentang Abu Talhah yang boleh kita berikan tumpuan
adalah kisah anak pertama Abu Talhah yang akan meninggal dunia. Dan kita akan lihat peranan pasangan sekali lagi. Waktu saya ulang banyak kali, cerita ni banyak pelajaran untuk kita, terutama dalam kehidupan berpasangan dan berkeluarga. Iaitu anak pertama Abu Talhah namanya Abu Umair. Saya pun tak dapat nak jumpa kenapa nama dia Abu Umair. Sebab Abu ni biasanya ayah lah kan, tapi nama anak dia tu Abu Umair. Saya tak jumpa nama asal dia siapa. Dan anak pertamanya adalah Abu Umair, sebab Anas ibn Malik dan Al-Bara' ibn Malik adalah anak tiri Abu Talhah, ya. Maka anak kandung yang pertama adalah Abu Umair. Abu Umair ni dikatakan dia adalah antara anak kecil yang mendapat perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis pergaulan dia dengan Nabi, sebab dia ni ada bela seekor burung, ya. Dia bela seekor burung ni, burung kenari, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu tanya khabar burung kenari dia itulah. Dia tengah buat apa, dia main apa. Situlah kot tafsirannya, ya. Kerana Nabi selalu bertanya, ma fa'alan nughair, kan, apa khabar burung yang kamu bela tu, ya. Sehinggalah satu hari Nabi dapat tahu yang Abu Umair ni kesedihan. Pada hari Nabi ziarah keluarga ni, Nabi perasan Abu Umair ni moodnya macam tak baik. Sampai Nabi dengan bersimpati, bila Nabi tanya tu, barulah Nabi tahu burung kenari peliharaan dia telah mati. Dan Nabi tanya, bukan semata-mata tanya khabar Abu Umair, Nabi tanya juga khabar burung tu okey tak, kenapa, apa jadi pada dia, kan? Ni rapat dan akrabnya Nabi dengan anak kecil zaman tu. Sebab tu saya ingat mungkin boleh fikirkanlah macam mana nak budayakan benda-benda ni, kan. Saya tahu mungkin anak-anak kecil ni ada memberikan pengalaman-pengalaman dan yang kurang baik juga, terutamanya dalam ruang ibadah ni, dengan berlari ke sana sini ke apa, kan. Tak salah untuk kita letak peraturan tu. Saya pun ahli karya sama macam tuan-tuan di masjid ni juga. Masa bulan Ramadan, anak saya tu kalau datang perangai tu, dia solat kat luar tu lah, tak solat kat dalam ruang ibadah ni, kan, sebab tahu dia mengganggu jemaah. Dan eloklah letak peraturan tu, kan. Terima kasih Tok Siak yang duk jaga pintu-pintu ni. Tapi dalam masa yang sama, macam mana untuk kita cover balik supaya anak-anak ni tahu, walaupun dia tak dibenarkan masuk ke dalam ni sebab dia tak bolehlah ganggu orang ibadah, tapi dalam masa yang sama dia perlu merasai bahawa dia sangat dijemput untuk datang ke masjid ni. Sebab Nabi buat macam tu kepada anak-anak kecil, kan. Saya ingat pengalaman di Timur Tengah, orang belajar kat sana, kan. Dia ada berapa orang pakcik tua dekat masjid ni, kerjanya adalah nampak budak kecil je standby, dah banyak dah gula-gula dekat poket tu, kan. Itu cara untuk bagi anak-anak kecil ni rasa belonging kepada masjid lah, walaupun mungkin dia tak dibenarkan masuk dalam ni waktu Ramadan, kan. Tapi kat luar tu melayan lah dia, kan. Bagilah coklat, duit raya ke apa, bagi yang sihat lah kot, janganlah bagi yang tak sihat, kan. Carilah apa saja, asalkan anak-anak tu diberikan hak untuk mereka rasa masjid di tempat untuk mereka hadir selalu, okay? Kembali pada cerita Abu Umair, apa yang berlaku? Bukan saja burung peliharaan Abu Umair yang akan meninggal dunia, sampai satu masa Abu Umair sendiri akan meninggal dunia sebagai seorang kanak-kanak kecil. Dan cerita ini berlaku tanpa pengetahuan Abu Talhah. Cerita ini berlaku tanpa pengetahuan Abu Talhah. Apa yang berlaku? Abu Talhah keluar musafir. Bila dia keluar musafir, dia tahu anak dia dah mula sakit yang ringan lah. Dan bila dia keluar musafir, anak dia mula sakit berat, ya. Zaman tu kena faham jugalah, ini zaman yang vaksinisasi tak ada, makanan-makanan yang nutrien tinggi pun susah nak akses, ya. Makanan-makanan yang ada pun tak banyak pilihan lah, ya. Tak adalah suplemen segala benda tu, ya. Bahkan nak akses kepada air pun terhad. Maka kena faham bahawa anak-anak kecil memang payah nak survive lah kalau sakit, ya. Maka Abu Umair ni sakit berat dan akhirnya dia meninggal dunia. Yang menguruskan jenazah dia semua tu adalah Ummu Sulaim dengan bantuan para sahabat lah. Tapi Ummu Sulaim beri satu syarat, tolong jangan bagi tahu Abu Talhah anak dia dah meninggal dunia. Dia aku yang bagi tahulah, tapi adalah caranya. Tapi orang lain jangan bagi tahu, senyap je, kan? Dan Abu Talhah pulang daripada musafir. Abu Talhah pulang daripada musafir, balik rumah macam tuan-tuan aku, macam ayah saya, kan. Asal datang balik kampungnya, mana cucunya, kan. Nak tahu mana cucu dia, kan. Mana anaknya, macam kita pun balik rumah nak cari anak kita, kan. Mana dia, kan. Dan Abu Talhah balik rumah tanya mana Abu Umair. Dan Ummu Sulaim jawab, aduh, dia tengah rehat, dia tengah tenang, relax, ya. Dalam akidah ni dipanggil tauriyah, ya. Tauriyah ini berhelah
tanpa menzalimi orang yang kita helahkan itulah. Kita dilarang menipu kan, berdusta tu salah. Tapi berhelah itu dia ada dia punya framework dia yang kita boleh lakukan pada beberapa keadaan. Antaranya keadaan ni. Sebab Ummu Sulaim sangat faham, kenal Abu Talha. Kerana cintanya sangat Abu Talha kepada anak ni, dia jaga menatang tu bagi minyak yang penuh kan. Dan dia tahu Abu Talha akan sangat sakit dengan berita kematian Abu Umair, anak pertama kandung dia lah. Dan apa yang berlaku, Ummu Sulaim sebut pada Abu Talha, anak kita tengah rehat. Ya, kita tengah rehat lah, tapi rehat di akhirat lah, bukan rehat dunia kan. Dan Ummu Sulaim malam itu dikatakan dia melayani suami sebagaimana selayaknya, bagi makan minum, tidur, menggauli pasangan dan sebagainya. Dan bangunlah Abu Talha esok pagi, tanya sekali lagi lah, mana Abu Umair? Takkanlah tak dengar tapak kaki kan? Takkanlah tak dengar menangis kan? Dan barulah Ummu Sulaim, ini antara, macam mana saya nak sebut mungkin antara benda yang hilang dalam keluarga kita, bukan keluarga saja, dalam perhubungan antara kita sama manusia, adalah kadang-kadang benda ni, iaitu kita biasanya kurang membantu orang lain untuk bersikap baik. Walaupun kita nak orang tu bersikap baik, kita nak pasangan kita bersikap baik dengan kita, tapi adakah kita bantu dia untuk dia bersikap baik kepada kita? Pelik kan benda tu. Kita nak suami kita bersikap baik kepada kita, tapi adakah kita memberikan ruang yang selesa untuk suami bersikap baik kepada isteri? Kita nak anak-anak kita taat kepada kita, adakah kita menyediakan suasana, ruang, kesempatan yang membuatkan anak tu rasa selesa untuk mentaati kita? Nampak macam tak biasa kita bincang topik ni kan, tapi itulah yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Bila pagi tu Abu Talha tanya lagi mana Abu Umair, memang dah tak boleh lari lah, kena jawab lah. Tapi tengok jawapan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim tanya kepada Abu Talha balik, ni tak jawab soalan, dia tanya balik, kalau ada jiran pinjam barang, ni saya mudahkan sikit story dia lah, pinjam barang daripada kita, kemudian kita minta, dia tak nak pulang, boleh ke macam tu? Dan Abu Talha terus jawab, tak boleh lah, zalim lah dia, kerana barang tu bukan milik dia, dia pinjam, kena pulang. Dan ketika itulah Ummu Sulaim, sekarang Abu Talha dari sudut akidahnya clear bahawa pinjaman ni kena pulang, benda pinjam kena pulang, sebab itu hak orang lain, bukan hak kita. Bila pertimbangan akal dan hati Abu Talha tu dah mula bersedia, dan dah hilang penat kan, dah balik Ummu Sulaim penat kan, pagi tu dah hilang penat, dah lega, dah makan semua, dah bermalam dengan Ummu Sulaim malam tu. Dan ketika inilah Ummu Sulaim sebut, Allah telah ambil semula Abu Umair daripada kita. Dia ada dua riwayat. Riwayat pertama sebut Abu Talha tersebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan bahkan ada satu kalimah alhamdulillah ala kulli hal. Ada riwayat kedua dikatakan, ni dalam hadis riwayat Abu Dawud tak silap saya, Abu Talha sebenarnya dia tetap tak boleh terima benda tu, dan dia terus lari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh ke buat macam ni? Kenapa aku didustai kan? Kenapa Muslim buat macam tu, boleh ke kan? Ada dua riwayat. Tapi yang saya nak fokuskan pelajarannya adalah bagaimana peranan khususnya pasangan dalam kes ini untuk memberikan ruang yang selesa supaya pasangannya berakhlak yang baik kepada dia, baik suami atau isteri lah, bukan satu pihak saja. Sebab selalu kita menyebut tentang hak kan. Saya dah penat dah baca tentang hak ni kan, maksudnya kalau baca confession, pergaduhan orang dekat media sosial ke apa, sebenarnya masing-masing bergaduh ni sebab minta hak masing-masing. Kita nak orang hormat kita kan, kita nak orang dengar cakap kita, kita nak orang apa lagi, orang tak buat benda yang kita tak nak orang tu buat lah kan. Sebab kita suka fikir tentang hak kita. Suami memang kita, hak yang paling kita suka adalah balik kena siap lah segala benda kan. Rumah kena kemas, kena wangi, sambut tu dengan senyuman, jangan komplain kan. Gitu hak yang kita nak lah. Dan betul dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara dosa ini minta maaf saya sebutlah kan, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tak boleh berahsia lah. Nabi sebut terang-terang antara dosa wanita adalah kufranul ashir, komplain suami, itu adalah dosa yang Nabi sebut.
Suami pun ada dosanya juga kan? Nabi adil kepada semua gender ni. Sama juga pasangan kita pun, isteri para isteri ada demand haknya juga. Dia naklah suami dia tu suami yang bertanggungjawab. Dia nak suami itu suami yang tak culas, suami yang tak perlu nak cakap banyak kali, cakap sekali dah lah kan. Jelas lah benda tu kan. Maksudnya kita masing-masing akan ada hak yang kita nak pasangan kita tunaikan, baik suami baik isteri, juga dengan kawan-kawan, juga dengan jiran-jiran. Setiap alam ni kan meriah kan, macam-macam kejiranan kita. Kita nak lah orang tu kalau beratur dekat defilat tu jangan ada potong queue kan. Macam-macam kita harap orang tak buat macam tu pada kita. Tapi antara yang kita boleh ambil sunnah daripada cerita ini adalah bagaimana untuk kita sediakan ruang yang selesa supaya hak kita tu boleh ditunaikan oleh pasangan kita. Dan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim adalah luar biasa kan? Dan kalau ikutkan data yang saya adalah yang disupply oleh kitab-kitab yang menceritakan tentang manaqib para sahabat ni, saya tak jumpa sangat cerita Ummu Sulaim ni ditunaikan haknya. Maksud saya tak adalah cerita yang bawa melancong ke, tak ada pun. Tapi macam mana peranan Ummu Sulaim ni luar biasa, yang dia tidak mengharapkan return on investment tu, tapi dia nak Abu Talhah ni, sebab suami dia yang baru peluk Islam kan, dia dah peluk Islam lama dah kan. Dan kita tahu track record Ummu Sulaim ni antara wanita yang dijanjikan syurga dalam hadis Nabi SAW ya. Dan kita lihat bagaimana Ummu Sulaim membuat segala itu demi untuk memastikan Abu Talhah ni duduk di atas garisan yang lurus supaya dia tidak terpesonglah ke sana sini kan. Sebab kita tahu bila kita menerima berita-berita berat, kematian ke apa, dia amat payah untuk kita steady, bertenang kan? Dan paling teruk ia boleh menggoyahkan akidah kita, percaya kepada takdir Allah Ta'ala. Dan masa itu Ummu Sulaim membantu suaminya untuk mendapat merakam ataupun menerima berita kematian anak itu dengan keadaan yang paling sempurna sekali, kerana akalnya sudah lapang daripada kepenatan musafir jiwanya dah damai memahami konsep pinjaman. Dan Ummu Sulaim hanya perlu jelaskan Allah ambil semula pinjaman yang Allah beri kepada kita kan? Bahkan ini pun tazkirah untuk kita semua. Dah isyak belum? Kita berbunyi, dia akan bunyi kan? Belum isyak kan? Belum kan? 2 minit, okey. Di mana tadi saya pun sendiri secara peribadi malulah nak mengaku saya paling diuji ke apa, tapi setakat ada rasa 2-3 kali ujian dalam hidup ni, kehilangan tu memang sakit lah kan. Barang hilang, kena curi memang sakit kan? Kena tipu, kena scam, memang sakit jiwa bila kita kena benda-benda macam tu. Tapi antara cara untuk kita tenang, cara yang segera untuk kita tenangkan cepat jiwa kita ni adalah menyedari bahawa segala benda yang kita raih di dunia ni, yang kita miliki, dia bukan milik kita. Di antara cara paling segera untuk sedarkan kita, termasuk anak-anak sendiri, termasuk mak ayah sendiri, semuanya milik Allah Ta'ala. Allah lah yang akan decide, yang akan tentukan bila mak ayah kita akan pergi, bila anak-anak kita akan meninggal dunia. Memang payah nak terima benda tu, tapi antara dia panggil apa ya, kalau dalam kalau orang sakit dia apa, first aid lah, bantuan first aid tu. Inilah dia, menyedarkan balik konsep keimanan yang paling asas, Allah yang memiliki segala-galanya, bahkan diri kita sendiri pun kita tidak miliki, apatah lagi benda lain. Maka bila berlaku kehilangan, bila berlaku apa saja yang Allah tarik daripada pemilikan kita, waktu itulah kita nak kena disedarkan dengan nasihat dan analogi yang digunakan oleh Ummu Sulaim. Ini adalah pinjaman Allah Ta'ala. Zalim kita kalau kita persoalkan Allah punya decision, sebab itu milik Allah Ta'ala kan. Maka dengan tenang, dengan separa bertenang, kita boleh mula bersedia menerima takdir itu, bahawa anak kita dah tak ada, pasangan kita dah tak ada, mak ayah dah tak ada, harta kita hilang, bukan kerana dia hilang pun, Allah yang ambil semula pemilikan kita tu. Dah azan boleh? Belum lagi. Saya dia ada lagi banyak cerita, tapi takut tergantung. Ummu Sulaim ini kalau kita ikutkan, malam itu kan saya dah sebut Abu Talhah menggauli pasangannya sebagaimana yang selayaknya lah. Dan antara yang diriwayatkan dalam hadis yang saya bacakan separuh tadi adalah Nabi SAW bila tahu apa yang berlaku kepada Abu Talhah, Nabi terus mendoakan keberkatan kepada malam Abu Talhah bersama dengan Ummu Sulaim. Nabi doakan agar malam itu, malam ketika Abu Talhah bersama dengan pasangannya,
malam yang sebenarnya Abu Talha tak tahu yang Abu Umair dia tak ada dah. Dah dikebumikan pun tak sempat jumpa, tak sempat cium buat kali terakhir, kan? Malam itu malam yang mereka luangkan masa bersama, dan Nabi doakan mudah-mudahan ada keberkatan pada malam itu, yang akhirnya Abu Talha akan mendapat seorang zuriat daripada malam itu, iaitu dengan nama Abdullah. Yang dikatakan Abdullah ini seorang sahabat, dia akan memiliki lebih kurang 7 orang anak, dan semua anaknya adalah dalam kalangan ulama para tabi'in, kibarut tabi'in, anak-anak cucu Abu Talha, hasil daripada kebersamaan dua pasangan ini pada malam kematian Abu Umair, ya. Rupanya kematian itu Allah ganti dengan sesuatu yang jauh luar biasa. Azan dulu, ya, kita masuk, boleh azan dulu, kemudian kita cuba tutup insya-Allah.
Kita mulakan dengan soalan dulu kalau ada. Di sini masjidnya besar, jauh kan. Biasanya susah nak bertanya. Kalau ada lah, tak ada. Ya. Untuk kita menutup pada malam ni, saya tak tahu sejauh mana kita nak tengok lagi, kerana saya memang mencadang untuk memecahkan kisah Abu Talhah kepada 2 episod. Kerana banyak kisahnya banyak, maka lebih baik kita adil kepada Abu Talhah untuk kita menceritakan dengan lebih terperinci lah kisah kehidupan beliau. Tapi yang saya rasa boleh sentuh lebih sikit tentang Abu Talhah dengan masa yang kita ada ini adalah bagaimana penyertaan Abu Talhah dalam medan Uhud. Abu Talhah menyertai perang Badar, cumanya nama beliau belum muncul sebagai hero yang besar lah. Dan di medan Uhud, seperti yang tuan-tuan saya rasa tahu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya bersendirian, para sahabat bertempiaran lari sebahagiannya kerana situasi medan yang sudah tidak menentu. Dan antara sedikit yang ada di keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Talhah Al-Ansari. Dan Abu Talhah adalah orangnya yang akan yang akan mencabut salah satu daripada barangkali tombak, lembing, saya pun tak tahu apa istilah yang tepat untuk menterjemahkan. Saya pun lupa nak pergi tengok Google Translate apa yang dimaksudkan dengan perkataan ini. Tapi salah satu daripada senjata yang terperosok dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, barangkali serpihan perisai mungkin. Dan kita tahu perang Uhud ni Nabi cedera parah. Dan ketika itulah para sahabat nak membersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada luka dan sebagainya. Dan ketika itu Abu Talhah menawarkan untuk dia cabutlah apa yang tersangkut di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana dia memang barangkali dah glued dengan Nabi punya jaw kan, rahang kat sini kan, maka dia payah nak ditarik keluar. Dan of course kena tarik dengan tangan lah ataupun kaki ke apa. Tapi ini wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, maka Abu Talhah akhirnya dipilih untuk cabut serpihan itu dengan gigi dia sendiri, yang akhirnya menyebabkan giginya tercabut kerana dia cuba untuk cabut serpihan itu daripada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan terkenallah ucapan yang dikongsi bersama dengan sahabat yang lain, nafsi li nafsikal fida, ya Rasulullah, biar aku yang korbankan diri aku dan menjadi cagaranlah kepada nyawa kamu, kan. Wa wajhi li wajhikal wiqa, dan biar wajah aku yang duduk di depan yang akan dibantai oleh musuh, bukan wajah kamu, kan. Dan itu antara ada banyak lagi cerita yang saya yakin tak sempat untuk tengok satu demi satu ni, keperwiraan Abu Talhah di medan jihad. Saya akan stop di situ untuk kita dapat gambaran awal bahawa ketika dulu Abu Talhah pilih untuk menikahi Ummu Sulaim, dia bukan bernikah tu semata-mata sebab nak kahwin, peluk Islam sebab nak kahwin, kan. Sebab mungkin saya tak tahu kalau tuan-tuan ikuti ke tidak, saya ni orang yang suka tengok bola dan bermain bola je tak sempat-sempat. Tapi ada beberapa pemain bola sepak di negara kita ni yang import kan, yang peluk Islam kan. Dan di peluk Islam tu menarik lah. Dan bila kita cek, peluk Islam tu rupanya kerana nak menikah. Minggu depan tu kahwin, keluar gambar kahwin dia, kahwin dengan orang Islam. Dan ia adalah satu realiti yang biasanya kalau nak menikah dengan orang Islam, yang bukan Islam itulah yang kena revert kan untuk peluk Islam. Sebab agama kita nampaknya orang Islam tu lebih berpegang lebih pada agama kot, Dan mungkin akan ada persoalan awal, persepsi awal akan muncul, ni mesti tak ikhlas ni, peluk Islam sebab nak menikah, kan. Dan ada macam-macam sebab orang peluk Islam, sebab nak dapat bantuan dan sebagainya. Antara sunnah yang kita belajar daripada cerita ni adalah no, jangan berani keluarkan persepsi itu. Kita tidak akan tahu apa ada dalam hati manusia, walaupun mungkin terang-terang nampak peluk Islam sebab nak kahwin ni, macam Abu Talhah. Oleh kerana nak menikahi Ummu Sulaim, dia peluk Islam. Lepas tu nak yelah, boleh dapat exemption lah, tak payah bayar mahar. Sebab dia peluk Islam sebagai mahar kan. Nampak macam memang nak kahwin lah ni, lepas tu peluk Islam. No, walaupun terang-terang benda tu nampak depan mata pun, jangan mudah untuk keluarkan persepsi dia peluk Islam tu tak ikhlas. Dia banyak cerita lain lagi, tapi satu cerita lain yang saya boleh petik adalah kisah Nabi tegur
Usamah ibn Zaid yang telah membunuh seorang musyrik dalam satu Sariyah, dan dicerita pada Nabi lah. Dan Nabi dia kata kenapa dia bunuh musyrik itu, tapi musyrik itu sebelum dia mati dibunuh oleh Usamah ibn Zaid, dia sebut kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barangkali kerana dia tahu kalau dia ucap syahadah confirm dia kena bunuh lah. Tapi Usamah bin Zaid tetap bunuh, dan dia report pada Nabi. Nabi cakap, Nabi marah kepada Usamah ibn Zaid, mereka ni hibbu Rasulillah, orang yang Nabi cintai. Nabi cakap kepada Usamah ibn Zaid, kamu buka ke hati dia, tahu dia tak ikhlas tu. Memanglah dia ucap tu, ya kalau kita memang kita akan judge lah kan, tak ikhlas tu, semata-mata nak hidup lah tu ucap syahadah kan. Tapi Nabi sampai marah Usamah ibn Zaid, kamu buka ke hati dia, tengok dia tak ikhlas. Tak kan, tak ada siapa tahu. Walaupun terang-terang nampak tak ikhlas, kita tidak berhak untuk wujudkan persepsi pun tak berhak, apatah lagi confirm bagi tahu, sebarkan dekat media sosial, ni semua nak kahwin je, ni semua nak bantuan je. No kan? Sebab dalam sirah ada banyak cerita macam tu. Kita tidak berhak untuk wujudkan persepsi itu. Dan mudah-mudahan orang-orang yang perlu Islam, walaupun nampak mungkin menuju ke situ, kita harap dia menjadi macam Abu Talha, kita harap dia jadi macam Abu Sufyan. Banyak watak dalam sirah yang nampak macam tak ikhlas ni, tapi akhirnya jadi macam tu. Abu Talha daripada peluk Islam kerana nak menikahi Ummu Sulaim, sekarang menjadi seorang mujahid di medan Uhud yang tak tinggalkan Nabi SAW ya, ketika Nabi bersendirian. Wallahualam. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan, minta maaf ambil masa. Semoga bermanfaat dalam kisah ini, dan semakin banyak yang kita boleh fikir-fikirkan dan menyerabutkan akal kita supaya kita hidup itu ikut sunnah Nabi SAW dan panduan daripada kehidupan generasi yang terbaik ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.